Ni okey ke sok apa? Atas speed. Nasi besar kerimbat stoking.me. Semenjak dari slow ni taklah pakai sabun petek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Stop Sembang Jasran. As usual, sama partner in crime, Datuk Amy. Ni kereta lah. Start tadi macam hari ni 23 hari bulan bersamaan dengan berapa Ramadan? 22 Ramadan. So lagi beberapa hari lagi dah nak habis. So hari ni kita sebab dah rehat terlalu lama, so ingat kita pergi run sekejap. Tengok tu, pagi-pagi ramainya manusia sudah berlari. Komen sikit Datuk Amy. entah, lari je lah apa yang boleh. Sebab puasa tak adalah nak beri senyum. Sebab kita orang tak boleh nak lari malam, because malam boleh makan, boleh minum, tapi rugilah macam malam nak buat tarawih kat masjid. Lepas tu sebab kita bawa budak-budak sekali pergi tarawih kat masjid, jadi macam mana nak pergi lari pula. Lepas tu kalau malam lari nanti penat. Lepas tu nak bangun solat malam susah sikit. Jadi tak payahlah, lari je lah pagi. Walaupun dah harga lah sikit, tapi tak, effort dia lain sikit kot. Kalau hari bukan berpuasa, kita punya effort minum air bagai, boleh makan, boleh minum. Tapi during puasa ni effort dia larian santai. Untuk apa nama, macam aku akan lari pace 8 ke 12 lah. pace 12? Santai kan namanya, santai. Santai, santai. santai. Tak, apa lagi laju daripada pace 12? Apa? Kita steady pace ya. Jalan laju, bukan lari pun. Pace 9. Halfway dah. Sudah separuh jalan sampai Tom Yam ML Classic. Pace santai,
Pace 9. Kak. Balik over sangat. Kalau tidak hari ni, lepas habis run tak produktif. Tidur je lah sampai buka. Okay, kita sambung another halfway untuk menghabiskan 5 km pada pagi ni. Ayo kita. Taimi dah potong kita guys. Tu jauh di sana. Alhamdulillah telah menghabiskan larian sebanyak 5 km dengan pace berlari-lari anak, iaitu pace 8 per kilometer, timing 44. Alhamdulillah. Hari ni kita ada 2 orang tetamu istimewa dalam studio semula jadi kita, iaitu Eva daripada Seventy Runners, seorang duta yang telah memulakan perjalanan sebagai seorang pelari tetap. Walaupun dalam bulan Ramadan beliau aktif juga. Maksudnya puasa ni bukan satu halangan lah untuk berlari. Ada orang kata macam puasa je tak payah lari lah, tak boleh, nanti hari tu tak produktif, air semua dehydrate lah apalah. Jadi kita nak tanya tips sikit daripada 2 orang runner regular yang berlari dalam bulan puasa. Eva boleh cerita sikit? Bagi saya kena ambil minum air yang cukup. Lepas tu isotonic pun ambil juga. Untuk badan bagi tenaga. Yang kedua, saya pastikan badan saya cukup rehat. Okey. Boleh buat yang mampu je. Saya buat yang mampu je. Kalau pace tu saya tak ambil pace sangat sebab bulan puasa ni memang pace 6 je. Memang tak boleh nak pergi, nak tekan pun tak mampu. Sebab itulah, badan tak cukup kot, tak cukup apa orang kata. Sebab bulan puasa kan. Okey, tak cukup apa-apa yang diperlukan lah. Alright, terima kasih Eva. Betul ini sambung sikit tips. Kita baru tak apa, tak boleh je. 3.5, lepas tu nak sambung lagi 3.5 nak cukup ke 10. So, entahlah. Pertama, rehat yang cukup tu kelakar lah sikit. Sebab aku punya jam bulan puasa ni 3 jam, 4 jam. 3 jam, 4 jam. Sleep puas. Paling bagus pun quality fair. So, macam rehat yang cukup tu memang tak lepas dua-dua. Minum memang kena banyak lah. Kalau sahur tu kita minum gelas 500ml tu, minumlah 3 gelas at least. Sebab kalau tak memang dehydrated cepat lah. Sebab nak lari memang sweat semua, and then garam hilang apa semua, so banyak ni kan. So kena minum air banyak lah, no choice. Kalau boleh minum lebih, ikut lah kan. Okay, lepas tu apa nama ni, makan kurma lah. Bagi saya kurma tu penting. Kalau saya tak menyusu badan pun saya makan kurma juga. Kalau menyusu badan lagi lah kena makan kurma. So biasanya dalam 3 biji lah minimum. Kalau saiz kurma tu kecil, ajwa ke ambil lah banyak sikit, 5 ke kan. Lepas tu itu je lah. Lepas tu kalau macam dah penat sangat, kalau tak ada apa, weekend boleh rehat lah waktu siang tu kan. Tapi janganlah rehat sampai ke tak solat zuhur, tak solat asar, bawa sampai ke terlajak kan. Itu je lah. Lepas tu buat apa yang boleh je lah. Kalau boleh larat pace 6 besar, 6 kecil ke 7 ke, suka hati lah. So yang penting do whatever you can, and then Ramadan jangan punah sangat lah. Kalau kita orang susah nak lari malam, sebab malam kita nak fokus ibadah. Sebab solat tarawih, lepas tu kita nak solat malam. So kalau kita dah lari waktu malam, nak bangun sembahyang malam tu macam takut penat dan takut lambat dan macam-macam lah. So tak nak kacau ibadah waktu malam. Itu je. Okay. Dengan ini kan kita nak menyambut 3.5. Gimana? Arah sana ke? Arah sana. Arah sana. Okay. Ni apa ni? Air raya. Apa nama? Kami dari Seventy Runners mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Cik, awal gila dia buat wish. Okay, terima kasih Eva, terima kasih Dr. Amy. Baru 20 Terima kasih Cik Aris. Cik, terima kasih diri sendiri tak ada.